Assalamualaikum para penonton sekalian. Bersama saya lagi Angka Pertanyaan yang akan menemani anda pada malam ini. Kali ini kita akan review tentang satu cerita anime yang bernama Black Clover. Kita akan pergi ke alam sihir, alam yang dipenuhi dengan penyihir-penyihir hebat. Untuk kali ini, watak utama dalam cerita ini bernama Asta. Asta ini terlibat dalam dunia berkaitan dengan sihir, tetapi dia tidak mempunyai sihir langsung. Tetapi Asta ini dirahmati oleh iblis. Nampak kita lengahkan lagi masa. Kita akan teruskan dengan rancangan ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang share dan like, dan tinggalkan komen di ruangan bawah. Okey, sebabkan intro tadi agak menyeramkan, walaupun tak berapa nak seram. Okey. Untuk video kali ini kita akan bincangkan tentang satu anime yang berkaitan dengan dunia sihir, iaitu Black Clover. Siapa yang peminat-peminat anime-anime yang berkaitan dengan sihir, saya rekomenkan untuk hampa. Okey, Black Clover ni adalah yang terbaik untuk hampa tengok sebab dia ada banyak season, dia banyak arc. Sebabnya Black Clover ini dalam shonen. Maksudnya shonen ini ada big three yang amat hebat, iaitu One Piece, Bleach dan juga Naruto. Jadi Black Clover ni tentunya cerita yang berkenaan dengan persahabatan, impian yang tinggi dan matlamat yang tinggi. Jadi hampa jangan heranlah kalau MC ni dia kuat disebabkan persahabatan. What the fuck? Macam Naruto, macam Luffy, sama. Disebabkan nakama, mereka jadi kekuatan mereka bertambah. Tapi tentunya daripada training juga. Okey, kita pergi dekat main karakter untuk cerita ni adalah Asta. Asta ini dibesarkan oleh seorang paderi yang berada dalam gereja itu. Gereja ini menjaga anak-anak yatim lah, anak-anak yang terbuang, anak-anak yang tidak mempunyai ibu bapa. Jadi kat situ kita ada dua watak yang memain peranan penting, iaitu Asta dan juga Yuno. Jadi Asta dengan Yuno ni mereka dibesarkan sekali oleh seorang paderi ni. Mereka ni ada matlamat dan impian yang sama untuk menjadi Wizard King dalam sebuah negara. Negara ini dipanggil sebagai negara Clover. Dekat dunia Black Clover ni dia mempunyai 4 buah negara, iaitu dunia Clover, negara Clover, negara Spade, negara Heart dan negara Diamond. Tetapi mereka fokuskan dekat main karakter ini berada dalam negara Clover itu yang ada raja penyihir, raja sihir, Wizard King, iaitu nama dia Julius. Jadi dekat sini Asta ni dia tidak mempunyai sihir. Macam mana hang nak survive dekat dunia yang dipenuhi oleh penyihir tapi hang tak ada sihir? Dekat situ Asta ni okey, setiap waktu yang meningkat umur 18 tahun yang ke atas ataupun 17 tahun, saya tak pasti, depa ni akan terima satu kitab suci depa sendiri, iaitu Grimoire. Grimoire ni dia memberikan satu seperti diary hidup hang untuk menulis, untuk mencatat kekuatan hang untuk memperolehi kekuatan sihir itu. Jadi Asta ni tak dapat. Yang dapatnya adalah Yuno, iaitu rival dia. Jadi Asta ini dia training macam mana pun dia takkan ada sihir. Jadi ada satu part itu dia dapat terima satu kitab dia, iaitu kitab yang dipenuhi oleh iblis lah. Maksudnya Asta ini didapati mempunyai sihir yang terlarang. Sihir ini adalah sihir yang anti-magic. Dia bukan sihir, dia anti-magic. Maksudnya anti-magic ini menangkis semua serangan sihir. Itu main karakter untuk cerita ni. Dia memang best, tapi kalau hampa tengok follow daripada episod 1 season yang pertama ni, hampa kena tahan telinga hampa sikit lah sebab main karakter ni dia suka menjerit. Jadi Asta ni dapat kitab itu dan mereka ini pergi
maksudnya pergi dalam uji bakat ataupun pergi dalam satu audition untuk menjadi seorang satria ataupun menjadi seorang pengawal dalam sebuah negara itu, dalam skuad pemilihan calon untuk menjadi kesatria dalam negara Clover itu. Jadi Aston dengan Yuno pergi untuk dalam pemilihan pertandingan itu, dan mereka ini dapat, tetapi skuad yang berbeza, iaitu skuad ni ada banyak skuad. Jadi Aston ni dapat skuad Black Bulls dan Yuno mendapat Golden Dawn. Jadi Golden Dawn ini adalah kategori penyihir-penyihir kelas AS macam tu yang hebat. Jadi mereka juga mempunyai komando mereka sendiri, iaitu guru-guru yang akan mendidik mereka ini menjadi kuat lah untuk menjaga negara tu juga. Grafik memang sinematik lah. Grafik dia memang cantik. Fight scene memang lawa gila. Kalau hampa tengok cerita shonen ni, hampa taklah grafik macam mana. Macam One Piece hampa tengok, Bleach hampa tengok. Yes, Bleach. Wah, Bleach memang hebat lah. Macam pertarungan antara Shinigami dengan Quincy, hampa boleh nampak yang OP gila. Bagi aku Black Clover ni, dia punya fight scene memang best. Memang meletup. Memang aku bagi 10/10. Kalau kita ikut perkembangan tu lah. Bagi aku memang cerita ni best gila lah kalau berkaitan dengan fight scene. Untuk storyline tu juga best juga, tapi dia agak slow. Maksudnya dia ikut season lah, dia banyak slow. Untuk filler pula bagi aku tak banyak sangat, tapi ada filler yang agak bosan. Sebab tu aku letak anime ni dalam lingkungan 8/10 macam tu. Okay. Review ni aku boleh bagi 8/10. Sebab 8/10 tu aku bagi kerana ada noising daripada watak utama tu lah, yang aku tak berapa nak berkenan sangat. Tapi kalau bab training dan juga hard work yang dia buat tu memang best lah. Sebab maksudnya dia ni orang yang susah nak putus asa. Ada part-part yang kalau kita sendiri kita tengok, hang nak survive dalam dunia yang tak ada sihir, tapi hang nak menjadi penyihir, nak juga menjadi Wizard King, hang nak jadi Wizard King, adakah hang layak? Sebenarnya bagi aku ni, sejujurnya aku cakap sebagai fans dan review, aku kata tak layak lah. Sebab yang lebih layak adalah Yuno. Sebab Yuno ini diberikan satu kitab yang berdaun 4, iaitu hang punya talent dan juga mana energi sihir yang banyak, lebih daripada watak utama itu. Dan untuk screen time kepada Yuno ini juga sama. Dia tak seperti watak NPC yang lain, watak rival yang lain. Dia watak rival dengan Aston ni adalah rival yang sihat lah bagi aku. Sebab aku follow sampai season yang paling latest ni. Dan aku juga baca manga Black Clover ni. Aku boleh kata yang Yuno ni lebih layak lah. Kenapa dia lebih layak, aku tak nak spoil. Tak nak bagi spoiler. Cuma hampa boleh tengok dan aku boleh recommend dengan hampa. Ini adalah salah satu anime yang berkaitan dengan dunia sihir yang best lah. Jadi apa pendapat hampa? Adakah Asta ni dia layak untuk menjadi Wizard King berbanding dengan Yuno? Itu hanya pendapat aku yang mengatakan Asta tidak layak sebab dia ada Saka dekat belakang dia sendiri. What the fuck? Sokong dia. Dia macam cerita Naruto. Naruto mempunyai QB tapi dia layak lah sebab dia diiktiraf. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah, tekan butang loceng di sebelah, tekan like dan button share dan tinggalkan komen di ruangan bawah. Kita akan bincangkan lagi tentang isu-isu semasa dan kita akan review tentang anime-anime yang terbaik. Jadi setakat itu saja untuk video kali ini. Kita akan pergi ke review untuk anime seterusnya. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan saya mengundurkan diri dulu. Adios. Say